Minggu lepas ada satu customer, saya rasa dia punya umur dalam 70 lebih. Tentang kata saya, dia kata dia nak cari satu motor. Bajet lah, motor baru. Bajet dia, saya rasa tanya dia, "Cik, ambil bajet berapa?" Dia kata dia punya bajet dalam 4,000. Jadi 4,000 ni, kita boleh dapat motor apa? Ini, Avita Divine 115cc. Tapi dia orang tua tau. Dia umur dalam 70 lebih. Jadi dia test motor. Dia macam ni lah. Ambil tongkat. Okay. Lepas tu, dia nak naik motor tu. Korang tengok cara dia naik motor. Saya adalah customer tu, 70 lebih. Dia letak tongkat, kaki dia macam tu. Habis, macam mana nak beli motor ni? Jadi, saya tanya dia lah, "Cik, awak boleh naik motor ke?" Maksud dia kata, "Oh, tak boleh." Tapi dia bajet 4,000 saja. Saya cakap macam tu, "Cik, kalau macam tu, awak naik bajet sikit, 5,000 lebih. 5,000 lebih boleh dapat motor macam mana? Skuter." Sebab dia punya umur dalam 70 lebih. Naik motor ini tak boleh naik sebab korang tengok tengah ni, dia ada benda ni, panggil apa saya tak tahu. Susah nak naik kan? Sangat susah nak naik motor ni. Jadi, saya bagilah dia tengok skuter. Korang tengok sekejap, saya tolak motor pergi sana dulu. Orang tua pada masa dia tak tahu macam mana nak pilih motor. Jadi hari ni saya ajar korang. Kalau korang adalah customer, ini cara pilih motor. Kita pilih motor yang sesuai. Sebab hari tu saya suruh dia naik motor skuter. Tapi bukan motor ni lah. Motor lagi kecil. Okay, contoh ini skuter. Tengah ni, dia naik motor skuter. Lepas tu dia cakap macam ni, "Bos, okey lah motor ni, boleh naik lah." Tapi bajet dia 4,000. Saya cakap, "Cik, kalau nak beli motor yang sesuai." Jadi korang dengan nasihat saya, kalau korang nak beli motor, sila beli motor yang sesuai. Berumur 70. Nak naik motor macam DIY, tak boleh. Bajet 4,000. Macam mana? Kami ada satu motor yang dalam bajet 5,000. Itu adalah EZ125i. Motor tu harganya tak sampai 5,000 on the road, tapi tak ada dekat sini, dekat IM. Jadi korang boleh tengok TikTok saya baru post video minggu lepas. Jadi saya cakap dengan dia, "Cik, kalau cik dah umur 70 lebih, macam mana nak naik motor tu? Beli motor skuter ni, up bajet sikit. Macam tu sesuai kan? Lagi sesuai kan?" Jadi kalau korang tak tahu macam mana nak pilih motor, datanglah kedai saya. Bukan saya lah, tim saya akan ajar korang macam mana nak pilih motor yang sesuai untuk korang. Ini sangat penting . Ya, bajet itu memang penting. Tapi korang kena ingat, kalau bajet tak ada, motor tak sesuai, macam mana nak bawa? Betul ke tak betul? Contoh, saya bagi contoh. Okay, perempuan yang pakai kain, korang tengoklah, sesuai tak pakai motor ni? Tak, betul. Jadi kalau perempuan pakai kain, skuter sahaja. Jangan fikir banyak-banyak, bajet lah, kualiti ke tak kualiti. Sebab macam ni, korang kena ingat, motor yang murah memang banyak dalam market, memang banyak. Motor yang berkualiti memang banyak. Kalau motor yang sesuai, tak banyak. Jadi korang kena fikir dulu, motor apa yang sesuai untuk korang. Kalau korang tak tahu, datang kedai saya. Bos. Nak tanyalah, kalau I beli motor dengan Multi-X Motor, lepas tu motor I ada problem, macam mana? Senang je. Kalau korang beli motor dengan Multi-X Motor, lepas beli motor ada masalah, macam mana? Datang kedai saya, tapi jangan jumpa saya. Jumpa dia orang, ikut saya. Tadi AB ada tanya, kalau customer kita beli motor dengan kita, motor ada masalah, datang sini, jangan cari saya, cari awak. Betul ke tak betul? Betul. Nama awak apa? Nama saya Muhammad Adib. Okey, kalau motor ada masalah, datang je. Jumpa siapa? Jumpa saya. Jumpa dia ataupun jumpa professional technician di Kuantan. Ini nombor 2. Ini tip top punya technician. Betul ke tak betul? Betul. Nama awak apa? Harry. Kalau motor ada masalah, datang nak jumpa siapa? Jumpa pemain di Multi-X Motor. Dengar, jangan jumpa saya tau. Dia ataupun dia. Nama dia Harry, nama dia Adib. Siapa nama dia? Harry Tak nampak Harry. Muka lah. Tunjuk sikit Harry. Tunjuk. Ini handsome tapi bujang lagi. Tapi bukan ini saja tau. Saya tunjuk satu barang bagi korang tengok. Dalam bulan ini dengan bulan depan, kami ada buat promosi. Ini baju kami bagi secara percuma untuk setiap pembelian motosikal dengan Multi-X Motor Kuantan saja. Bulan ini dengan bulan depan ataupun sampai stok habis. Ini stok terhad dah. Stok tak tinggal banyak lagi . Kalau habis. Kalau sampai bulan depan stok habis lah. Jadi korang kena cepat sikit. Guys, yang paling penting kedai saya ada pusat servis dekat Jalan Berserah sebelah Park Bebeng. Jadi kalau korang beli motor dengan saya, jangan risau. Sebab lepas beli motor dengan saya ataupun kedai saya akan tanggung motor anda sampailah motor tak ada masalah. Kita jumpa nanti. See you guys.